Selamat datang ke channel One Event kita main game Sahur Horror. Dan semua settle dah perangkap kecuali si Tung 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 sahur. ya, yang belakang aku tu. Dia akan nak bangunkan sahur. Yang terlepas bangun sahur dia akan hunting kita orang. So kita akan main game horror di bulan Ramadan. Tak tahu kita seorang ke tidak. Oh, dah muncul siapa tu? Kawan pun nak join juga sebab dia terlepas bangun sahur. Kita berdua terlepas bangun sahur. Yalah. Okay. Okay, jom. Okay. Flashlight. Siapa tu? Okay, lari. Oh, tu dia. Tung sahur. Oh my god. Oh, dia tangkap si tung. Bergenggar. Oh, dia masuk. Oh my god. Kita ada garam dengan madu. Tak tahu siapa. Aku tak jumpa apa. Sudah. Akhir masuk kedai ke? Oh, garam. Siapa? Ada kursi. Ada sikit yang tak iya lah. Dia main camper, Mat. Ia alhasil berubah menjadi Ada nombor. Itu tomato ke? Orange. Karena sering menelan biji jeruk. Dia camper kat Hakim tu, kat kedai. Tak iya. Aku kena kerja juga ni. Lelaki ni. Dah kapal lelaki ni. Saya pernah jumpa lelaki pelik ni. Main gitar. Kawan saya dah tersangkut dah. Masih sangkut ke? Ada kok Ifan, ada kok. 2, 3. Aku tahu tu 6. Mana Hakim? Aku tahu 5, 6. Kat pos Honda. Wah, aku kena kejar. Aku kena terdistract. Oh, bergenggar terus. Oh, ketangkap. Always. Hakim, kau rasa kau boleh keluar ni, Hakim? Oh my god. Ada tiba. Kucing. Panggilan dari Gus Akira. Kamu tanyakan cobanya fikir Kuski BD. Tempatnya ada di lurus Wakop itu. Si Kumar apa? Alamak. Itu Gus. Dah buka ke? Oh, boleh buka ni. Buka. Dah buka lah. Radio. Ada cakap ke? 2323 untuk apa ni? Kat bangunan ke atau kat gua? Aku nampak ada 2 ni kod. Siapa lelaki ni? Dia game lagi pula. Okay, ikut aku. Ada bangunan. Dia tahu ada bangunan. Oh, si Orange. Okay, kau boleh tahan tak, Ken? Aduh, kau mati ni. Oh, tak. Oh, dah mati lah. Laju datang. Aku cek sebelah selain kat tu. Ada kod lagi. Kat pentas. Aku rasa kat pentas tu. Oh, tu lagu lah. Kau lagu Skibidi. Ya, pink.
cuba balik lagi ke workshop. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu. Workshop lagi. Kat belakang ada benda 5, 6, 7. I see always ni kacau lah. Kenapa aku lagi? Dua, tiga. Ya. Aku buat sekali yang ikut. Oh, mati lagi. Aku rasa aku kena distract lah. Asal salah. Ia alhasil berubah menjadi Udin Din Oh, Din Dun. oh masuk. Udin Din Din Dun. Merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Kika hijau. Okay, terakhir saya kena umpan. Kekepung. Saya dapat kika tapi susah ada camp. Terakhir di camp lah. Mana Irfan? Akhir datang ni. Kat bangunan. Karena sering menelan biji jeruk, ia Farmer ke? karena sering Okay. Ada tak cara lain yang nak keluar. Okey. Hantu, cepat fikir. Cepat. Lagi perhatian dia. memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia. Hantu. Jeruk, ia alhasil berubah Okey, dah buka dah. menjadi Udin Din 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 Dun jeruk. Udin. Buka. Masuk. Okey. Okey, tengah lagi Gus Mister. Kamu mencariku selama ini? Kenapa kamu melakukan ini? Hahaha, kerana aku ingin membangunkan orang sahur di malam ini. Orang-orang tidak pada bangun, jadi aku membuat anomali hal ini. Hahaha. Password pertama ialah 12. Temuka kod yang lain di map ini. 12 dah ada 5 digit. Okey, ada di 12. Mana Kim? Aki tak tahu kat mana lah. Apa kod dia? Jom, kita masuk kat gua. Okey. Kau dah masuk? Mana? Apa kod dia? Oh, kau ada lah ni. Okey. Aku buat kod. 12 567. Apa salah? Sekejap. Betul ke? Bisu tu. Ya, aku tahu pertama 12 je. Oh, benda masuk. Jom. Okey, masuk. Okey, let's go. Kau dari sini. Wow. Okey. kawan ni. Kita kawan ni depan. Dah lagi. Tidak. Oh, no. Itu keluar. Oh, mak. Aku jatuh. Dah start ke? Oh, tak. Oh, dia start. Boleh lompat ke? Oh, boleh. Boleh. Ada dinding ke? Alah, ada dinding. Dia game. Apa ni game? Face your game. Macam ni. Mati. Aki jalan. Alamak. Mati lagi. Tak kena. Jangan mati. Oh, banyak yang orange. Macam mana mati? Mana orange?
Oh, alamak jangan mati pula. Bapak dia kena pergi ke ujung lah ni. Alright guys, kita akan main game Tung Sahur. Tapi kalau tak tahu .s ni, saya janji Tung. Ini adalah raksasa Tung. Ya, dia ada pemukul. Kita ada waktu. Kita ada waktu. Kita kena cepat-cepat sampai tempat selamat sebelum dia spawn. Oh no. Okay, aku hampir. Kita kena. Oh, hantu. Tunggu. Okay, tunggu masa. Kita ada 30 saat. Wih, macam mana nak cepat ni? Aduh. Tak tahu kita ni, aku rasa rumah ni yang selamat. Ada susu, ada roti, kurma. Tengok kita kena. Tak nak lepas dah. Aku duduk sini selamat ke tidak? Dia. Ya Ivan. Aku rasa aku selamat. Duduk kat ni. Yang ni tak ada checkpoint guys. Kita lompat atas tower sampai atas sekali. Pakai safe lock King. Aduh. Pakai safe lock yang warna pink tu. Sempat ni King. Oh. Boleh makan minyak tak? Itu ada makanan. Kurma, susu, roti. Okey, ni kita pergi ni, tak ada checkpoint ni. Ni ada checkpoint ke? Tak ada checkpoint. What? Alamak, kena pro player pula. Ada tangga ke? Oh, ada tangga lah. Tangga Halimunan. No way. Alamak, sempat tak? Aku tak sempat ni. Nak naik mana ni? Oh, kena aku. Okey, itu saja game sahur. Kau jangan tertinggalan bangun sahur. Kalau tak, kau akan kena pukul oleh raksasa sahur Tung. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa di video akan datang.